Ini adalah video lawatan ke Korea lah. Pi dengan Imran dan juga Balqis pada tahun 2019. Waktu pi ni kan musim sejuk lah. Tapi pekan Seoul waktu tu tak ada lah salji. Salji banyak di di Nami Island ni. Dan juga kita pergi juga dah satu taman ski lah kan. Jadi setiap langkah di Seoul ni membawa pengalaman baru lah. Dari jalan-jalan dia yang sibuk, bangunan moden yang gah berdiri, hinggalah kewarisan sejarah yang masih terpelihara. Semuanya memberi kenangan yang cukup istimewa. Jadi let's go, kita imbau kembali perjalanan ke Seoul pada tahun 2019. Dah 7 tahun dah pun ni. Pengembaraan yang dipenuhi pengalaman, keindahan dan memori yang tidak dapat dilupakan. Let's go. Video yang ada ni tak dah lah ikut sikun hari lawatan tu. Pasal dah lupa mana satu tempat yang kita pergi dulu. Jadi kita tengoklah yang mana video tu keluar. Kita cerita berkenaan dengan video tu. Tapi dia tak ikut sikun sangat lah. Dia lompat-lompat dah. Mungkin video yang hari last tu mungkin dia masuk dulu. Kan? Jadi kita buat video ni untuk mengimbau kembali lah. Ini dekat Istana Goyang Bunggung. Kita sampai kat sini lah. Dekat sini masuk free ya. Tapi kita kena kalau nak pakai baju tu, hanbok dia tu kena bayar lah sikit. Okey, dekat sini kita bergambar-gambar lah. So temperature negatif 3. Ada pertunjukan gambar ya. Ini pula kita dekat kedai makan. Kedai makan ni pun kita Google lah. Makan pakai. Jumpa tengok halal kan. Toke dia pun katanya pernah duduk, pernah main Malaysia lah. Dia pun boleh cakap Melayu sikit-sikit. Inilah pertama kali kita masuk restoran Korea cari cancur. Tak ada, dia tak bagi cancur lah. Rupanya ada kat tepi tu. Yang ni kita terjumpa lah ni pasukan apa ni kan. Dekat Insadong lah. Insadong ni kira lorong yang penuh dengan kesenian lah. Banyak craft, kedai-kedai craft tangan, galeri dan rumah teh tradisional. Dekat area ni memang ni kat ujung-ujung orang tak main, tapi depa berniaga kat depan rumah aja lah kan. Lorong ni memang kena pergi lah. Ini pula kita pergi Kimchi Academy. Kan? Dia adalah bayaran tak ingat berapa. Dalam video ni ada sebut. Bila kita sampai tu, dia punya program lambat lagi. Dalam 2 jam baru dia start, ada student main. Tapi kita bagi tahu lah, kita lepas ni kita nak pergi tower pula kan. So tower tu boleh tak kalau seorang ya? Mula dia macam tak apa nak boleh lah, tapi boleh lah dia kata. Kita bayar. So sebelum start masak tu, dia bagi pakai baju ni dululah untuk ambil gambar. Lepas tu supaya sekali waktu buat pun bolehlah pakai baju ni kan, untuk kita video kan sikit buat kimchi dengan pakai hanbok ni. Dia tolong pakaikan lah dekat Balqis. Dia tanya berapa orang nak masak ni. Seorang je lah. Mahal juga tu. Kalau duit kita ni 100 lebih lah. Kan lepas dia pakaikan tu, dia masuk balik dekat kitchen dia. Dia kata ambil lah gambar dulu. Nanti dah sudah ambil gambar ni, masuk lah untuk masak. Dia ada lah ni photoshoot punya tempat kan. Kat dalam tu corner-corner tu dia berbola patung-patung apa semua ni kan, untuk ambil gambar tu. Ambil lah ni gambar. Dah cabut dah pula. You're so fast. You take picture more. Finished already. Okay. Apron there. You take apron and wash your hand. It is
ruang masak untuk kimchi. Ini pelajar kimchi kita pada hari ini, Cik Balkis dan cikgunya. And sorry, I don't catch your name yet. Your name? My name is Sona So. Oh. So Son. Sona. Yeah. Okay, going to be our teacher today. This is a lifetime experience making kimchi in Seoul Kimchi Academy, Myeongdong, South Korea. And the class will start soon. Belajar kimchi ni tak ada lah dalam perancangan awal. Cuma bila duduk dekat situ, bila Google tengok, oh ada ni akademi kimchi ni yang dekat sajalah, dekat dengan hostel yang kita duduk tu, dekat Myeongdong lah kita duduk ni kan. Sebenarnya program DIY ni memang ambil masa 4 bulan jugalah untuk study kan, tapi tak jumpa pula kimchi ni. Study 4 bulan memang ambil masa banyak lah kalau kita pergi travel DIY ni kan, semua nak kena check kan, daripada tiket kapal terbang, turun kapal terbang, nak naik apa, pergi semua sekali kena buat. Jadi it's not recommended lah kalau kita pergi jalan dengan bawa anak-anak ni kan. Kita ambil tour agency lah, senang. Okay, kita teruskan dengan kimchi. Belajar buat kimchi ni Balkis pun balik tak pernah buat pun lah kan. Buat kimchi ni, tapi tak apalah, untuk one lifetime experience ni boleh lah kita belajar buat kimchi sikit, ambil gambar sikit kan. Kata pernah buat kimchi di Korea. Sekarang kita berada di Namsan Tower. Habis buat kimchi tu kita tempat yang sangat sejuk, ada salji, jalan kaki. Tak jauh mana, ada ada Imran, Myeongdong ni, ada mungkin Balkis. tak tahu, mungkin 10-15 Ada minit banyak lah kunci. jalan kaki sampai ke apa tower ni, Seoul Tower atau Okey, Namsan Tower. Namsan South Tower Korea. apa panggil ni tower ni kan. Mula-mula dekat bawah ni untuk jalan naik tu dia ada ni tempat, biasalah tempat kunci kan, perhabis duit beli kunci, pasang kunci kat situ, balin anak kunci dia kan, untuk kerja pula kan. Tapi adalah ni pasangan kekasih, kononnya kalau kunci kat sini cinta akan kekal selamanya. Ada nama-nama Melayu ada ni. Sangat So sejuk. kita Ada salji. pasang kunci ni kan. Banyaklah kunci. Bila sampai dekat atas tu, ada pertunjukan kebudayaan lah kan. Ni semua free aja lah, tak kena bayar apa. Dululah ni, ini cerita dia 7 tahun lepas, 2019. Sekarang ni tak tahulah macam mana. Kalau kita dengar muzik ni macam muzik ni lah, muzik Cina ni. Tapi mungkin lah mereka ni daripada descendant ataupun daripada leluhur yang sama, ataupun daripada kawasan yang sama ni, mereka punya muzik sama je lah lebih kurang. Okay, sekarang kita berada di Yang ni kita dah sampai kat mana ni? Yang ni dekat kawasan Universiti Hongik. Dekat sini dia banyak ada macam pasar malam kita lah. Ada deretan kedai-kedai jual, kebanyakan jual baju je lah. Lepas tu dia di sini banyak persembahan, tak tahulah budak universiti ke bukan budak universiti, tapi banyakkan budak-budak muda je lah kan. Lepas tu dia ada ni information counter lah. Jadi mereka ni memang prepared lah untuk pelancong kan. Ada saja orang yang pakai baju merah tu, kalau kita hilang ke sesat nak tanya apa-apa boleh je lah, mereka akan bagi maklumat dekat kita. Dekat situ banyaklah persembahan yang kata tadi kan. So kita pun tengoklah ni persembahan ni. Ada yang macam okey, ada yang macam kan, ada yang macam tu lah, ada yang macam tak best mana dah. Jadi budak-budak universiti ni ataupun budak-budak muda dekat kawasan Universiti Hongik ni, malam-malam katanya setiap malam adalah
persembahan ataupun persembahan jalanan yang kita tengok dalam video ni. Bolehlah pilih. Macam had ni kan, orang lain tak tengok, kesian kat dia duk menari sorang-sorang dia kan. Boleh kawasan ni kita boleh pergi tengok lah untuk hiburan jalanan. Percuma, semua percuma, tak ada bayar duit apa di sini. Kawasan ni juga terkenal dengan macam-macam kafe unik lah, restoran, kedai fashion dan pusat hiburan yang dibuka sehingga lewat malam. Cahaya lampu neon yang berwarna-warni serta kehadiran ribuan pengunjung menjadikan Hongdae ataupun Hongdae University ni, kawasan ni antara lokasi paling hidup lah dan bertenaga di Seoul ni. Walaupun suhu sejuk begitu mencabar sekali puan ni dia tak kira ada yang pakai skirt seluar pendek ada menari tadi kan. Kira suasana meriah di kawasan ni seolah-olah menghangatkan malam lah. Di sini kita dapat lihatlah sisi moden Korea Selatan yang penuh dengan kreativiti, bakat dan semangat golongan muda dia. Lepas tengok show tadi ni, basking, pertunjukan persembahan daripada orang muda Seoul ni, kita jalan pula ni di tak jauh mana, di bahagian belakang ni lah. Dia macam tadi ni deretan basket, ni deretan kedai-kedai pula kan. Dia bersebelahan sajalah antara kawasan ni dengan kawasan pertunjukan budak-budak yang ni tadi ni. Enjoy jugalah, tapi pun sejuk ni yang kita tak tahan kan. Kita orang Malaysia ni, sejuk lah, negatif 3 kan. Malam ni dia pergi negatif berapa pula kan. Lepas tu balik tu kita balik naik train lah. Ini pun mencabar ke train ni kan. Pasal dia escalator tak ada ke ada, tak perasan kan. Tapi banyak lah tangga bertingkat-tingkat. So kita pun experience naik dia punya metro dia kan. Boleh lah. Ni dah balik sampai ke kita punya Myeongdong. Myeongdong ni pun kawasan pelancongan juga. Dia memang best lah kawasan ni, dia happening lah. Kita balik daripada Hongdae University punya area, kita sampai ke Myeongdong. Pergilah makan ni dulu, lobster. Abah tak kira lobster ni. Tak ingat dah berapa date, tapi pun best lah. Tapi kena tengok lah, dia punya kedai ni ada yang dia tulis halal. Memang ada yang halal. Kita dah okey lah, boleh pergi tengok dia punya gerai halal ni. Tapi halal ni siapa tu risau ni, batul ke halal ke tak halal kan. Dia ada juga setengah tu Muslim friendly. Apa benda ni kan, kita pun tak pasti. Jadi siapa pergi dekat Korea ni kena tengok betul lah. Ya, kalau yakin halal boleh makan. Macam ni ada tu halal tu. Ni famous ni. Depa ni boleh cakap Melayu, kita pergi basku duk panggil kan. Dia macam halua jelah. Dan seronok pasal dia boleh cakap Melayu jelah kan. Ramai orang Melayu singgah lah, orang lain tak peduli pun. Sejuk lah, dah lah sejuk kan. Dia pun macam gula kapas ke halua begitulah. Yang ni pula, yang ni kita pergi ke Nami Island. Nami Island ni dia package tau, dia package Nami Island dan juga ada satu tempat main ski tu. Kita booking dekat Klook aja lah, tengok dalam internet, cari tengok booking. So sampai dekat sana kita masuk ke Nami Island lah. Sejuk lah, tak sejuk itu yang pakai sampai lilit tengkuk tak sanggup-sanggup, tak boleh tahan sejuk. Imran dengan Bakis ni okey pula kan. Inilah laluan yang famous jugalah. Kalau kita tengok gambar tu, laluan ni kena ambil gambar lah. Tapi masa sejuk ni tak berapa nak hijau sangat lah. Dia punya rumput-rumput tak ada kan. So apa yang ada dekat Nami Island ni? Dekat sini mula-mula lepas daripada kita jalan di barisan pokok-pokok tadi kan. Ada tempat main glosok salji ni. So okey. Tak berani lah kita yang robot ni, tak berani lah. Bagi dengan brandnya. Jadilah glosok ni. Tapi ini pun free lah kan. Ambil dia punya slide tu,
nampak hijau biru tu slide tu jalan kaki naik atas tu longsor turun. Lepas tu bila turun ni macam mana pergi naik lagi sekali. Sekali oh kata wish nak terbalik semua cukup ni kan. Tak berani rupanya mereka pun tak bersyok dengan nak slide tu. Nampak macam menarik. Padalah orang tak ramai naik. Lepas tu kita berjalan lah sekeliling kawasan tu kan. Tu tempat tu yang jernih tu sebenarnya ais. Air yang beku kan. Jadi nak. Apa perasaan anda setelah sampai ke Nami Island ni? Dah biasa. Style lah. Dia ni ada apa? Natural place lah. Hijau, ada pokok-pokok lah banyak kat sini. Itu yang bestnya kita boleh tengok kehidupan antara manusia dengan alam ni boleh coexist kalau diteruskan macam ni, insya-Allah lah. Jangan yang penting jangan bagi ada pencemaran lah. Kena jaga lah. Kalau kita jaga jadi macam ni lah. Hijau, elok. Jaga jangan bagi jatuh. Nami Island ni walaupun kecil pulau dia tapi terkenal lah menjadi destinasi pelancongan yang paling popular lah di Korea Selatan ni. Kalau pergi Korea tak pergi Nami Island ni macam tak komplit juga. Pulau ni jugalah terkenal lah sebagai lokasi penggambaran drama Korea, Winter Sonata ke apa gitulah dulu ni Tak heranlah kalau pengunjung dari seluruh dunia datang sini untuk merasai sendiri dia punya keindahan yang sering dipaparkan di televisyen. Dekat situ ada restoran halal. Order lah ni Balkis lah order. Habis daripada tu next punya tempat ni kita pergi ke Walwadi Ski Resort. Dia masuk dalam package yang order kita tempah dekat K-Look tu lah. Dekat antara package ni kita akan dapat tu baju-baju ni. Baju-baju termasuk dalam kita punya ni kelas untuk apa nama ski, alat-alat ski ni sekali. Cikgu tu tuition fees termasuk dalam kita punya package. Tak ingat berapa dia, tapi masih lagi reasonable harga dia. Bila kita sampai tu dia bagi jaket ni, seluar tu. Lepas tu masuk ambil, kita boleh pilih sama ada kita nak pergi main tempat yang budak-budak punya ski, ataupun kita nak snowboarding ataupun skiing ni lah. Boleh pilih lah. Kalau ada saiz kita pakai je lah. Kan? Dia bagi boot dia. Dah siap tu masuk untuk kelas ni. Dia akan ajak lah kalau nak pakai boot tu macam mana. Kemudian tu kalau kita jatuh nak bangkit macam mana. Lepas tu macam mana nak jalan lah. Asalnya kalau setakat satu hari belajar ni kita dah boleh lah. Tapi takat macam ni je lah. Boleh jalan step-step macam ni lah. Okey, dah pandai sikit, kita boleh pergi naik dia punya panggil apa tu? Kereta kabel lah. Kan dia akan bawa kita naik atas sikit. Dekat atas tu kita turun, skiing turun lah. So Imran dengan Balkis naik lah. Naik apa lah? Kita panggil lift lah. Macam kereta kabel lah kita naik kan. Dia bawa naik sampai atas bukit dan sekali turun balik. Ni training macam mana kalau jatuh nak bangkit. Kalau tak, dia tak ajak, tak tahu macam mana nak bangkit kan. Nampak ayah ni pasal boleh berdiri. Nak bangkit tu satu masalah. Tak gibas apa, bila kita naik atas bukit tu kita sendiri, cikgu ni tak ikut lah. Jadi kalau jatuh ke bangkitlah sendiri. Okey, ni hari last lah kot. Pagi last lah. Hari nak balik ni salji turun. Barulah boleh rasa salji turun. Tadi ni dekat Nami ke, dekat Walwadi ke, semua salji dekat bawah dah. Ni pagi nak balik ni, nampak salji turun. Itu pun tak berapa nak salji sangat. Dia dah macam dah berayak sikit kan.
Jadi Imran ambil lah peluang ni, duduk jugalah tengah salji. Antara dia ada macam hujan dengan salji macam tu lah. Kita tahan akan ada jugalah macam ais cayak kan. Seronok jugalah dapat salji ni. Demikianlah berakhirnya perjalanan kami di bumi Korea Selatan ni ataupun di Seoul ni. Sebuah negara yang kaya dengan sejarah, budaya dan juga keindahan alam semula jadi. Daripada kesibukan kota Seoul, kemudian rangkaian metro moden, keunikan warisan tradisi yang masih terpelihara, hinggalah pengalaman bermain salji, menikmati keseronokan bermain ski buat kali pertama. Setiap detik yang dilalui akan meninggalkan kenangan yang cukup bermakna. Percutian ini bukan sekadar tentang melihat tempat-tempat menarik, tetapi juga tentang menghargai keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali budaya masyarakat yang berbeza dan mengeratkan hubungan bersama keluarga sepanjang perjalanan ini. Walaupun perjalanan ini telah sampai ke penghujungnya, kenangan musim sejuk Korea pada Februari 2019 akan terus terpahat dalam ingatan kami bertiga. Semoga satu hari nanti kami berpeluang kembali lagi untuk meneroka lebih banyak keindahan yang masih menanti. Terima kasih kerana telah mengikuti perjalanan ini. Jumpa lagi dalam pengembaraan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.